Hujung bulan masuk gaji, awal bulan gigit jari, bil pula dah makin bertambah, harga barang pula dah semakin naik, simpanan memang tinggal angan-angan je. Emergency sikit je terus menggelabah dan juga panik, hujungnya terpaksa menambah hutang. Macam mana cara kita nak atasi ataupun elakkan masalah sebegini daripada berlaku? Kalau setiap bulan kita asingkan sedikit sahaja daripada gaji, sebenarnya kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri, kerana hakikat kepada simpanan adalah kita mengkayakan diri kita sendiri. Tak kisahlah nak menabung duit di mana sahaja, berapa jumlahnya sekalipun. Tak perlu tunggu kaya untuk memulakan simpanan, tapi jadikan simpanan yang sedikit itu sebagai first step untuk kita menuju kepada kewangan yang kukuh. Tak perlu banyak janji konsisten daripada gaji hilang begitu saja. Masa sesak nanti, simpanan boleh jadi backup plan untuk apa sahaja situasi yang kita lalui yang mungkin kita tak jangka. Harga barang dah makin bertambah. Memang kita tak boleh nak kawal pun ekonomi, tapi kita boleh kawal simpanan diri kita sendiri, kerana hakikat kepada simpanan adalah tentang mengkayakan diri sendiri. Seperti saya sebut tadi, kalau nak tahu cara paling selamat untuk memulakan simpanan emas dengan bajet yang kecil serendah RM100 sahaja, komen nak sekarang, saya akan bantu. Isi je beg biru.